Alhamdulillah kita dah sampai ke Fraser Hill. Okey, ni kebetulan diorang ada macam event lah. Event takat gambar burung dapat RM15,000 macam tu. Sebab rupanya dekat Fraser Hill ni memang ada pelbagai spesies burung sebenarnya. Sampai kan ada fotografer seluruh Asia Tenggara datang ke sini untuk menang competition tu. So ni kita jalan-jalan. Kita cari surau dulu sebenarnya. Cari surau. Lalu kita jumpa masjid yang sangat selesa lah. Okay. Lepas tu dah solat je. Kita terus pergi dekat Allen's Water. Allen's Water ni kita boleh bagi makan ikan. Kita boleh main boat. Memang sangat cantik. Boleh dengar. Okay, kita dah sampai Fraser Hill. Tapi tadi kita pergi toilet dulu kat masjid. Sekarang kita ada dekat Allen Waterfall. Air terjun nama Allen's. Ini dia. Lipan. Masya-Allah. Okay, kita ada masalah. Masalah dulu yang sebelum. Okay, kita dah sampai Allen's Waterfall. Tapi mana waterfall tu? Kena masuk dalam. Kena masuk dalam lagi. Tapi ada attraction dia, masuk je ada apa? Paddleboard. Jom kita hari tu kita pergi seperti market tak dapat pergi sebab kejar masa. Rupanya ada rezeki nak naik kat sini. Ni ada masa, jom kita main sekarang. Jangan lambat-lambat, jom main. Kita tengok ramai bagi makan ikan. Ui. Oh my god. Gemuk. Nyam. Besar gila. Tak nak. Mulut dengan angin. Siapnya. Tapi itulah gemuk sebenarnya. Di Sabahan kan. Dia masuk kait masuk dalam ni kan. Ikan tu ni. Cocok-cocok kaki kita. Mulutnya besar ni buka. Ni pula. Pang. Oh my god. Wah. Ui. Sampai ada yang lemas. Beri makan ikan. Ikan yang yang tu ikan yang dah diberi makan. Ikan yang lapar jangan gigit kaki aku sudah. Paddleboard RM20 per orang 15 minit. Per orang 15 minit. Betul ni tak? 15 minit. Tuan bagi kat sana kau. Barulah comel. Masya Allah. Wah. Bagi makan kat sana dah. Bagi jauh-jauh. Bagi kat sana. Kita bagi makan kat sana Okey, let's go. Okey, kita bagi kat tengah pula. Wah. Apa ni? Kejap je mak dia bagi sini. Okey, semua orang bagi kat situ kan. Kita bagi kat sini. Oh my god, dia sedang bertarung mendapatkan makanan. Ya. Ada ikan yang lemas. Ui. Di mana kita bagi? Kita ada. Kita bagi kat sana. Dah sikit bang. Dia datang tak? Cepat bagi kat sana. Banyak beli punya. Ha? Banyak. Dia siapa? Semua ikut Muiz. Ikut. Kat sini tengok. Wah. Cantiknya. Oh my god. Sini kecil-kecil. Siapa apa? Budak kecil nak makan. Buat lagi kak? Patutlah ada berak kau. Berak ayah angsa.
Tu bagi Hansen ni makan nak. Hansen nakal. Dia kejar aku. Jangan bagi dia. Biasa dia lapar lah. Bagi makan ikan. Ni kita bagi jarak dekat. Bau jatuh sikit. Jarak dekat. Dia terbaling kat tengah tu. Tengok. Yelah, dia apa? Besarnya tu. Dah habis. Ada talapia. Tiba. Talapia je tu. Ada talapia. Macam Besar talapianya. ada juga tu. Dia nahak semua ada. Boleh buat ikan bakar. Boleh lah ni. Tapi ni. Boleh lah ni. Kat belah sini ikan yang comel-comel dia anak dia. Sebab dia kalah dia bertarung. Baby rekod lah saya. Rekod. Oh rekod apa? Rekod tengah bagi makan ikan lah. Tengok. Kenapa diorang tak datang? Hello, sebenarnya banyak abang. Datang. Hello. Hello, kat sini banyak lah. Kenapa tak pergi? Ya, dia baru pergi, dia baru nak datang, baru nak datang. Ada geng, nanti kat sini geng. Baru nak sagu. Tu. Bagi tahu kawan-kawan. Dah sedap bagi tahu kawan-kawan. Dah sedap bagi tahu kawan-kawan. Last mana? Bau makan ikan lah, Mak. Tak boleh muntah. Tangan Mak mesti lagi pekat. Tapi malah RM2 kan. Alright. Kenapi minda. Kuek. Yang mana putih orang tu. Dia berbaloi lah kali apa nak kasar sampai muka. Ni belakang ni ada flying fox sebenarnya. Tapi tak tahu macam mana nak naik. Sebab tak ada orang jaga. Okey lah. Tapi mana waterfall? So curious. Mungkin sini attraction juga untuk ambil gambar. Sebab kita nak pergi waterfall, kita akan patah balik-balik. Tadi kan kita ada tengok apa tu? Yang macam laut tadi kan. Kita akan patah balik ke sana lagi 1 jam lagi. Untuk pergi mandi-manda. Sebab kat sana akak cakap lebih best. Okay. Okay, sekejap lagi kita naik paddle boat. Tapi kita ambil yang 2 orang. Yang mana? 4 orang ada tapi yang tu semua. Tu yang semua. Tapi kita nak 2 orang. So kita naik Tapi yang lagi. 2 orang tak ada squad, ada yang ni je. Kita siap. Dekat dengan tebing, kayu pelan-pelan jangan pergi jauh-jauh. How? Ke depan Kayu. InsyaAllah kita kata. Macam mana nak reverse? Awak ada reverse lah. Macam mana nak reverse? Asal kita pergi kawasan ikan? nak reverse. Ya, tolong. Budak-budak tu dah tak sampai kita ni. Tak ada cabut dia. Awak pahala je sangat ni. Dia ni. Dia lah. Berat ni, Mak. Apa? Mak tengok ni, Mak. Dia kayu laju. Saya mengadu dekat Mak. Lumba. Kat belakang dah. Bye. Capak apa? Janganlah. Orang tu tengah mancing. Kita terpancing kan. Naik pergi Cameron. Lalu pusing lah. Pergilah. So kita akan pergi ke agak ekstrim Tak ekstrim pun. Kata exercise.
Oh, pusing ke apa? Ya. Airlines. Alhamdulillah kita dah settle. Best sangat. Mula kita ingatkan macam, oh alah pusing je. Tapi kita lagi dekat dengan alam. Untuk siapa yang dah lama tak exercise, nak exercise pun boleh. Cardio. Awak cakap saya ke? dalam mak ni. Maksud. Alhamdulillah, terima kasih belanja. Terima kasih belanja. Kita nak pergi mandi. Ni betul-betul nak dua tempat. Mandi air terjun. Tapi nama ni tak ingat apa. Tapi kita kena patah balik Tapi lagi dekat dengan sini je lah. Tengok siapa. Alhamdulillah kita dah mendarat. Dah sampai dah. Ni baby kecil ni dah nak balik pula. So last inilah tempatnya. Tangerang. Kita akan ke air terjun jerau. Stay tune, okay?